hadiah daripada ibu kepada ibu. Semua yang perlu anda tahu mengenai diary seorang ibu, bayi dan juga anak bakal kami kongsi bersama. Hai, saya Dinas Mokhtar. Selama 13 minggu dalam Si Kecil Pucak, kita bakal membincangkan isu-isu mengenai penjagaan anak. Minggu ini kita akan membincangkan isu mengenai kembali langsing. Yelah, ramai ibu-ibu di rumah sana tu bila dah lepas ada anak, alah semuanya merungut, berat badan naik dengan cara mendadak. Tapi kawan Dina seorang ni, dia sentiasa langsing walaupun dah ada anak seorang. Mesti tak percaya kan? Kalau tak percaya, jom kita berkenalan dengan beliau. Biasanya. Geramnya. Okey, terima kasih. Hai, sebenarnya saya dah lambat. Dinas nak jumpa dengan kawan Dinas. Dia ni memang rapat dengan Dinas dan dia seorang ibu tapi badan dia cukup langsing. Macam anak dara, macam tak pernah ada anak langsung, macam tak kahwin lagi. Anda mesti nak tahu siapa kan? Dia dah bising tu, dia dah lambat ni kan. Make up dia dah cair, dia cakap. Nak tahu siapa? Jom. Halo. Halo. Apa khabar? Khabar baik. Amboi, lama makin langsing, makin langsing macam Dinas juga. Pada pandai je. Hai Ben. Hello Aunty. Salam Aunty. Salam. Alah, jom. Alah, jom. Okey, ni nak tanya. Kan. Pasal langsing-langsing ni kan, macam mana dah ada anak ni, badan macam anak dara. Boleh tak kongsi sikit kan? Rahsia. Sebenarnya, tujuan dia atau reason atau motivasi Daphne untuk melangsingkan badan cepat saja because Daphne kena buat majalah, hiasan majalah cover shoot. So, kenalah kerja puas. Sebab tu je lah. Sebab nak jadi cover magazine. Itu je. Berapa lama tu? Masa Daphne beranak, that was in November. So, that shoot was in February. Jadi, untuk February ni, jadi January, December, January. End of a month? A month plus. Wow, dalam masa sebulan boleh kurus balik. Tapi tak kurus seperti sekarang. Sedia kala. Tapi, okeylah, bolehlah. Jadi, pergi gym lah. Memang ada private trainer, personal trainer untuk mendisiplinkan Daphne. So, itu je lah. Dari segi pemakanan, kongsilah sikit. Macam tu nak kongsi je. Tak ada. Makan macam biasa sebab Daphne memang kau makan. But I think because my metabolic rate was very high, jadi memang, bersyukur I had a very strong metabolism rate. Kerja keras lah. Memang 3 kali seminggu, at least 3 kali seminggu, one hour cardio. Yang lain lifting weight. I did yoga in between. Kalau bukan dalam gym, dalam di rumah. My pemakanan memang I had 6 meals a day. Tapi kecil lah. 6 meals. Oh, macam tu caranya? Tapi kecil-kecil lah? Kecil-kecil tapi, yalah, alright. Also maybe because masa tu Daphne breastfeeding. So memang cepat kecut. Sama lah tu. Breastfeeding. Tak kan? Be power. Yes, that's Tapi tak bolehlah sama badan yang seperti anak dara dulu kan. Tapi macam lagi kecil daripada anak dara. Sekarang ni dah mantap. Mantap. Itulah dia. Sebenarnya kan orang kata kalau dah ada anak ni bentuk badan lari dan sebagainya. Sebenarnya taklah. Saya rasa ramai wanita-wanita moden zaman sekarang ni, especially for Asian women. Sebab kita orang ada pantang. So, I don't think ramai yang cakap pasal pantang ni, ikut Melayu ke ikut Chinese? Version ke ikut semua. I ikut Kadazan ada, Melayu ada, Indonesia ada, Cina ada, semualah. I baca, I buat semua. And tapi I think dalam pantang tu, dalam the Chinese pantang, I ikutlah dia punya sup-sup semua memang berkhasiat gila. Dia banyak ada ramuan yang memang dia pedas-pedas dan banyak halia. So some kata jangan pakai so much halia because masa tu Daphne buat operation kan. Oh, you severe? I wasn't a natural birth, so that made it even harder for me to actually bersenam. But after 1 week, you can actually start exercising slowly kan. Tapi because I did my operation, so I have to wait for another 2 weeks more. Sekarang ni masih lagi bekerja keras lah ni untuk menjaga anak. Now it's even easier sebab Daphne dah jadi single parent kan. So this girl keeps me so active and so on the go. So itulah, cepatlah dah. Dapat ke? Alright. Orang kata kalau nak pergi bersenam ni kena masuk membership lah, kena bayar lah, tak ada duit lah, baju tak ada lah. That's just all nonsense. Sebab if you have a flight of stairs, kalau boleh naik turun, pergilah buat. It only takes about 15 minutes. Sedikit lama-lama jadi bukit yang ramping. Itu dia. Betul.
Satu soalan lagi, Daphne Aiki. Ya. Weight yang paling berat seumur hidup. Okay, masa pregnant 63, 65 kalau tak silap I. And then when I was dah bersalin, I think about 55. Itu yang paling berat. Masa sekolah dulu memang senjata hot lah. Masa sekolah aku macam bambu. I tak suka tau I punya kaki. Yes, wait, mommy has to tell Auntie Dina about mommy punya zaman bambu kaki. You know, I had bambu kaki. After that, I macam chopstick tau. Ni semua orang macam, chopstick. Then aku nak rasa macam, kenapa ni? I tak ada ni. After that, you see God is great. Dia bagi I paha yang besar. Dan betis yang sungguh besar macam penanam jagung. Sama. Besar Tapi hot. Bagi ibu-ibu di luar sana tu yang memang stress sebab yelah semua dia dah kembang. Tips bagi mereka untuk kekal langsing nanti lepas beranak. Okay, bagi Daphne, kalau siapa yang masih mengandung tu, don't eat for two. That's one thing. Because ramai orang ingat, taklah, I boleh makan lebih sikit sebab, you know, anak I kalau boleh makan, you know, and we've got a system in our body. So that's not true. Tapi don't starve yourself. You know, make sure you get the right nutrients. You have to, in moderation. Underweight pun tak boleh? Tak boleh. Because it's healthy for the child. Tapi don't overmakan pula. So, that's one. And then continue doing whatever you're doing. And drink a lot of water. Memang penat lah kita jadi seorang yang, you know, mother. Sebab surga di bawah tapak kaki ibu. Betul. Kita banyak kena mengalami banyak tekanan tau sebenarnya. Nak lencingkan badan lagi, nak menyusukan anak lagi, nak jaga anak, jaga suami lagi. Tu dah jauh. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Cik Daphne kerana dapat berkongsi pengalaman dengan kami. Ya, terima kasih. Ya. Berat badan yang ideal untuk wanita yang hamil bergantung kepada berat badan dia sebelum dia hamil. Contohnya kalau berat badan sebelum dia hamil berada dalam jurat sihat, bila masa dia hamil, doktor mungkin nak dia naik sebanyak 10 hingga 12 kilogram. Semasa dia menyusu, kadar penurunan berat badan itu menjadi lebih banyak. Sebab bila ibu menyusu, sebenarnya badan akan memakai lebih banyak tenaga untuk menghasilkan susu ibu. Kalau boleh, menyusu secara eksklusif untuk 6 bulan. Lepas beranak, sebenarnya dia dah turun beberapa kg. Jadi let's say kita ada 10 kg untuk turun lagi. 10 kg ini mungkin kita boleh tengok dapat turun dalam masa 4 hingga 6 bulan. Ibu cuma perlu menyelakkan daripada memakan makanan yang bergoreng ataupun minuman yang bergula tinggi. Selepas pembedahan, ibu-ibu masih boleh turun berat badan secara semula jadi dan sihat. Mereka perlu makan pemakanan yang imbang. Mungkin ibu-ibu lepas pembedahan, mereka tidak dapat bersukan secara kuat. Jadi ibu-ibu macam ini boleh buatlah sukan-sukan yang lebih ringan. Contohnya berjalan kaki, kalau boleh berenang untuk mereka turun berat badan. Sebenarnya, cara yang selamat dan terbukti berkesan ialah mengubah cara pemakanan dan meningkatkan aktiviti bersukan. Selepas ini, ketahui rutin tidur dan penjagaan bayi yang baru lahir dan juga khasiat yang menunjukkan bayi.